Inilah bekas tanah adat orang asli Bukit Lanjan di Selangor yang dimajukan oleh MK Land setelah mendapat kebenaran daripada kerajaan pada tahun 1980. Sebagai pampasan, kerajaan telah membina banglo untuk penduduk Bukit Lanjan, tetapi sebaliknya, mereka dikenakan cukai pintu dan premium tanah yang tinggi ke atas tanah mereka sendiri. Mengikut pada kaum sini, orang asli di Bukit Lanjan, dia ada kerajaan telah memberi rumah banglo, rumah teres, rumah pasapuri dan sebagai lagi tanah sebagai gantian 6.5 ekar. Tapi kita yang tak puas hati tu tentang cukai dia terlalu tinggi. Itu je lah, terlalu tinggi. Kalau dapat kerajaan dihapuskan pada cukai ni, sebab ni pun tanah kita, bukan tanah orang lain. Hutan yang berdekatan di mana orang asli masuk untuk mencari rezeki sama ada untuk tujuan tunai dan sara diri kini telah tiada. Jika ada pun, mereka tidak boleh masuk kerana kawasan tersebut sudah dimiliki oleh orang luar. Getah dan tanaman-tanaman yang lain pun sudah tiada. Akibat daripada itu, orang asli Bukit Lanjan kehilangan tanah adat. Kita dah tempatkan 170 keluarga orang asli yang terlibat di Bukit Lanjan. Tapi mana kan duduk rumah banglo, tapi pencari makan tak ada. Kami nak makan ubi, nak makan kredit. Dia ada pun saya bagi santri. Akibat dari pembangunan yang tidak terancang, orang asli sudah mula menegakkan hak mereka melalui cara mereka sendiri. oleh pentadbir tanah daerah. Kita siapa? Orang asli telah mula membantah sehingga mengambil tindakan mahkamah untuk menuntut hak ke atas tanah mereka, khususnya kes Bukit Tampoi atau Sagung Tasi di mana tanah orang asli telah diambil untuk pembinaan lebuh raya KLIA, di mana hak orang asli ke atas tanah akhirnya diperakui. Bukan hanya hak untuk menduduki, tapi hak kepunyaan. Bermakna pampasan yang dibayar adalah selaras atau sama dengan orang lain. Di mana dia ada satu title, tuan punya tanah, jadi pampasan mesti serupa dengan tuan punya tanah. Pada 4 Disember 2009, tanpa pengetahuan orang asli, kerajaan telah memperkenalkan dasar pemberi bilikan tanah orang asli. Mesyuarat ini telah bersetuju dengan mengenai dasar ini, di mana tanah akan diberi milik kepada orang asli seperti berikut. Pertamanya, keluasan tanah adalah di antara 2 hingga 6 ekar untuk tanah ladang dan 5,000 kaki persegi hingga suku ekar untuk tapak rumah mengikut kemampuan negeri. Proses yang kerajaan jalankan dalam hal meluluskan dasar pemberi milik tanah ini tidak telus sama sekali, kerana kerana kami sebagai masyarakat orang asli yang akan mendapat kesan daripada dasar tersebut tidak dimaklumkan secara terus kepada kami. Setelah kami dapat tahu, kami melihat menyemak kandungan dasar tersebut, memang kami tidak berpuas hati. Rasa sedih, rasa marah pun ada. Apa nak diberi kepada orang yang dah ada dah? Kita ni dah ada tanah di sini. Istilah yang tepat sepatutnya pengiktirafan hak tanah orang asli, bukan pemberian. Dasar ini akan menghilangkan sebanyak 80,000 hektar tanah orang asli yang
mempunyai pengiktirafan jenis reserve kepada orang asli, dan yang akan ditinggalkan untuk orang asli hanya 50,000 hektar sahaja. Sebagai contoh, saya ada 10 ekar. Tanah saya akan jadi 6 ekar, 4 ekar saya nak bagi ke orang lain. Sedangkan tanah itu dah memang daripada dulu lagi, daripada datuk nenek saya dulu. Jadi saya nak serahkan ke orang lain. Jadi ini keadilan itu tidak ada. Orang asli melihat tanah sebagai sumber ataupun benda ya yang sangat mustahak untuk kewujudan identiti mereka, budaya mereka, adat resam, agama dan sebagainya lah ya. So kalau tanah tu dipecah-pecah, setiap keluarga yang mempunyai tanah tersebut akan mengatakan itu hak dia, orang lain tak ada hak. Itu akan menjejaskan penerusan budaya orang asli itu sendirilah. Perkara 3-1 dalam dasar menyatakan orang asli tidak boleh lagi menuntut hak tanah adat lebihan di mahkamah. Ia jelas melanggar keputusan mahkamah kes Sagong Tasi. Sehubungan daripada dasar itu, orang asli telah mula berbincang bersama dengan jaringan kampung-kampung orang asli dan telah mengada bengkel hak tanah serta menghasilkan satu memorandum bantahan dasar pemberi milikan tanah. Hak kat atas tanah juga diutamakan. Bukan wang di Malaysia, jasa baik atau komisen dari orang barat. Apa yang kita beritahu, Datuk tak faham. Ke arah mana tujuan kita yang sebenarnya? Dan setelah memo kami siapkan, kami pun turun, iaitu setiap negeri ada wakil dan turun ke kampung-kampung untuk mendapatkan pandangan ataupun persetujuan daripada mereka. Kalau yang saya ada 5 ekar, nak dikecilkan kepada 2 ekar, nak maju apa? Tak payah bayar elektrik, tak payah bayar api, kan? Tak payah bayar aku semua tu. Saya rasa kalau 2 ke 6 ekar itu tidak mencukupi. Sebab mereka ni mempunyai anak yang ramai. Nanti kalau anak dia yang ramai nanti, kalau sudah berumah bertangga, contoh macam ada 5. Kalau 5 sudah berkeluarga, jadi kalau nak dibagi seorang 1 ekar. Kalau seorang 1 ekar tu tak mencukupi. Memang tidak setuju kerana saya mempunyai anak yang ramai. Jika anak ramai, bermakna kosnya makin bertambah. Dari segi pelajaran pun mungkin sukar untuk masyarakat seperti saya yang hidup, kata orang pun, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya memang tak berpuas hati. Sebab, apa tak berpuas hati? Sebab ini tanah kami bila dibagikan oleh bukan orang asli sendiri. Walaupun orang asli sebilangan kelompok yang kecil dalam Semenanjung, tapi ini adalah tanah nenek moyang kami turun-temurun. Kami tak mahu hak kami diganggu. Kami tak mahu tanah kami dibagi-bagikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya sama sekali tidak bersetuju tentang dasar pemberi pemilikan tanah kepada pihak orang asli. Oleh kerana ataupun sebab kalau dasar ini diteruskan juga, orang asli boleh mati. Nombor 1, akan datang menjadi pengemis, duduk bawah jambatan, peminta sedekah, mencuri. Itulah akan datang. Tanah orang asli tak mampu nak bayar akan datang. Sebab itu, orang asli sama sekali tidak bersetuju tentang dasar pemberi pemilikan tanah pada orang asli. Yang orang asli setuju adalah UNDRIP daripada pihak PBB. Itu kerajaan harus tunaikan kepada pihak orang asli. Bila dia iktiraf lagi tanah orang asli, tak ada lagi risau orang asli, ibarat kerajaan memuliakan binatang daripada kita orang asli. Umpamanya macam kami sebagai dialatkan oleh pihak kerajaan, macam seperti batu loncatan saja. Bila lepas ke atas, kami telah dilupakan oleh kerajaan. Jadi pihak raya akan datang, kemungkinan kami tidak akan sokong lagi kerajaan. Sebab kami tidak setuju. Umpamanya lebih baik kerajaan akan pilih antara manusia atau binatang. Jadilah binatang akan undi. Kami minta maaf, tak akan undi lagi.
So kami ingin memberitahu kerajaan bahawa bukan 2-3 orang yang membantah, tapi keseluruhan orang. Kami punya niat adalah satu. Kerajaan harus tahu kami membantah, tidak setuju. Kerajaan harus menghormati orang asli dalam perkara ini. Kerajaan harus melibatkan orang asli secara menyeluruh untuk membincang dan memutuskan perkara ini. Dan sepatutnya pihak kerajaan dia mengiktiraf hak-hak orang asli, bukannya dasar pemilikan tanah. Hari ini kita tengok pun ramai masyarakat orang asli dari akar umbi, beribu-ribu orang turun untuk menyatakan kehendak kami sebagai orang asli. Apa yang kami mahu, apa yang kami rasa sesuai dan patut untuk kami orang asli lah. Harapan saya datang sini supaya kerajaan dapat memberi perhatian kepada masalah yang kami hadapi lah, supaya tanah kami tidak diambil lah. Memorium hidup ini datangnya daripada peringkat akar umbi lah, bukan daripada pemimpin tertentu. So ini untuk PM, Perdana Menteri kan? Tolong lihat di dalamnya. Ini kami punya harapan. Ini bagi pada Kementerian Pembangunan Luar Badak, patut bagi saya tak puas hati tau. Patut PM sendiri yang ambil. Mari kita berdoa supaya kita punya hak asasi mulai hari ini akan terpelihara oleh kerajaan yang memerintah negara ini. Okey, tidak dipandang remeh tetapi dipandang dengan serius. Sebab kita juga adalah rakyat Malaysia. Jadi saya mengharapkanlah kerajaan pada hari ini dan juga mana-mana pihak jabatan yang berkaitan dengan masalah orang asli supaya menyelesaikan isu lapuk ini yang tidak ada kesudahannya.